Matematik tahun 1 muka surat 24. Aktiviti 3. Soalan 1 kita kena tolakkan. Soalan A, dekat sini ada 35 sen. Jadi ianya tolak 5 sen. Jadi 35 tolak 5 sen kita akan dapat tinggal lagi 30 sen. Kita tengok dekat sini 2 tambah 10 tinggal lagi 30 sen. Mudah je kan? Okay, soalan B, dekat sini ada 70 sen. Jadi 70 sen dia tolak 20 sen. Kita tinggal lagi 50 sen. Jadi kita tulis dekat sini 50 sen. 70 tolak 20. Soalan C, 90 sen tolak 40 sen. Jadi 90 sen tolak 40 sen sama dengan 90 tolak 40. Kita akan dapat lagi tinggal 50 sen. Jadi jawapannya adalah 50 sen. Soalan D, 80 sen tolak 65 sen. 80 sen tolak 65 sen. Tinggal lagi 15 sen. Jadi kita tulis dekat sini 15 sen. Mudah je. Kita hanya tolak macam biasa. Soalan kedua, kira beza. Beza ni bermaksud kita kena tolak. Jadi yang besar tolak yang kecil. Sebagai contoh soalan A dekat sini, kek 80 sen, sate 60 sen. Jadi 80 sen tolak 60 sen sama dengan 80 tolak 60, kita akan dapat 20 sen. Jadi bezanya adalah 20 sen. Bezanya sate dengan kek ni 20 sen bezanya. Soalan B, anak patung RM RM10, mainan lori RM7. Jadi bezanya berapa? Jadi yang besar tolak yang kecil. Jadi RM10 tolak RM7 sama dengan 10 tolak 7, kita akan dapat RM3. Jadi bezanya adalah RM3. Lori dengan anak patung ni. Jadi ini adalah jawapannya.